Organic neem oil dah, baja rose dah, 2-in-1 plant booster pun dah. Jadi hari ni saya nak guna super flower spray ni untuk pokok rose kita lah. Okay. Penjagaan pokok rose ni memang kita kena gigih, memang kita kena over sebab pokok rose ni perlukan penjagaan yang rapi. Sebab selalu terkena penyakit untuk nak booster bunga. Jadi kita perlukan jadual pembajaan yang teliti lah. Okay. Barulah kita dapat hasil yang macam ni. Boleh tengok. Ini adalah pucuk-pucuk kegembiraan lah. Boleh tengok setiap tunas pucuk-pucuk yang baru semuanya ada putik-putik bunga. Masalah pokok yang kecil ni pun dah mula nak keluarkan bunga. Ini adalah bunga sulung selepas kita beli. Hari ni kita nak spray dengan super flower spray ni supaya pokok bunga dia lebih cantik, warnanya lebih terang dan saiznya lebih besar. Okey. Untuk spray ni mudah je. Kita spray pada semua bahagian batang-batang pokok dan pastikan jangan terkena pada putik-putik bunga lah. Okey. Untuk kita spray je pada bahagian-bahagian batang ni sebab nanti daripada bahagian batang ni lah yang akan meresap nutrien daripada super flower spray ni. Dan selepas kita spray, nanti kita akan nampaklah hasil dia, beza dia, saiz bunga, warna akan lebih terang, lebih cantik. Okey, bunga yang ada wangian tu, wangian dia akan lebih menyerlah. Okey. Jadi mana tanam pokok ros, nak dapatkan ros yang cantik, gemuk, sihat, bolehlah dapatkan kita punya set penjagaan pokok ros di beg kuning ataupun boleh ikutkan tips yang saya dah share pada kita punya playlist pokok bunga ros.